Malam ni kita berada di kawasan Bandar Tianmen di Zhangjiajie. Kita tengok 72 Wonders. Kita tak nak masuk dalam ni, bukan free. Masuk dalam ni harga dia berapa? 88 yuan. 88 yuan. Convert dalam ringgit, sekitar dalam 50 lebih ringgit. Dalam ni katanya ada culture show dan sebagainya. Ada tempat yang budaya Cina. Okey, ni kawasan depan dia. Ini gate entrance. Ni pakaian zaman bila ni? Ini. Betul. Alhamdulillah kita dah dekat satu. Tempat ni nama dia 72 Wonders. Kawasan museum. Dan terbeli adalah dekat atas. Sebenarnya tu anda siapa yang belum pernah masuk, yang terdekat tempat yang mereka telah bangunkan di kawasan Zhangjiajie, China. Siang banyak tengok benda-benda yang natural, dan antara tempat lautan waktu malam. Kalau saya sendiri setakat tengok cantik ni kat mana pun dah. Kita tengok apakah keadaan budaya dan apa yang ada dalam budaya lama dan kefahaman iman daripada orang Cina dulu. Jadi tuan-tuan, ketika dinasti Zhou, dinasti pertama, dinasti Xia kat China ni, maksud dinasti kedua ialah dinasti Shang, kemudian dinasti Zhou. Ketika dinasti Zhou ni telah mula masuk fahaman-fahaman seperti mana Confucius dan juga Taoism. So di sini ada salah satu daripada gambar dia punya sarjana. So diletakkan sarjana-sarjana yang pernah hidup di zaman dinasti awal dulu bersama dengan syair-syair ataupun poet-poet mereka. Okey, kita dah keluar daripada museum. Sekarang kita menuju ke anak pusing di depan ni. Jadi antara menarik yang kita tengok dalam museum tadi, tak ada apa museum tu, tapi ada gambar-gambar ahli sarjana dan juga reformis dan juga orang yang mengikut dan menentang legalism. Kebanyakan mereka hidup di zaman dinasti Qin. Dinasti Qin, Shi Huang. Dinasti Qin ni antara dinasti pertama yang menggabungkan warring state period. Jadi tuan, antara zaman yang zalim, yang kejam dalam zaman dinasti ni ialah
zaman bagaimana Qin Shi Huang membentuk kerajaan Cina pertama nanti. Antara perkara penting di dalam pembentukan Cina ialah ketika mana selesai zaman Zhou, so negara-negara ini telah pecah jadi 7 negara kecil. Jadi Qin Shi Huang atau mana betul dia Ying Zheng, dia antara orang yang fikir macam mana cara nak satukan balik Cina ni. Banyak keadaan, banyak jalan yang telah dilakukan. Akhirnya dia telah menyerang satu persatu kerajaan-kerajaan ini dan menyatukan mereka di bawah satu dinasti yang bernama dinasti Qing. Dia sendiri ialah maharaja pertama yang telah membentuk kerajaan ini, dan dia telah membunuh orang-orang yang membawa fahaman Confucius dan fahaman Taoism. Sarjana-sarjana ditangkap, dibunuh, dan segala kertas-kertas tulisan dia telah dihapuskan, dibakar. Jadi legalism, undang-undang zaman tersebut ialah agama diharamkan. Nak membentuk manusia hanya dengan cara undang-undang yang zalim untuk mendisiplinkan mereka. Jadi benda tu jadi sekarang. So di China sekarang ni tuan-tuan, agama tak digunakan. Orang Islam terpaksa beramal dengan amalan agama dengan sembunyi-sembunyi. Nak solat di rumah, nak solat Jumaat tak boleh, niaga boleh tapi tak boleh nampak sangat. Segala keadaan kehidupan Islam itu, Allah Ta'ala lindung kita, negara kita. Sebab itu penting dakwah dia sebab hidayah. Okay, sekarang kita ada dekat tengah. Oh, saya boleh tidur anda. Jaga je. lại